Kalau teknik overlap Ar-Rahnu ini betul-betul boleh gandakan emas, kenapa ramai orang buat tetapi tak ramai yang benar-benar rasa tenang? Teknik overlap Ar-Rahnu ini bukanlah menggandakan emas, tetapi sebenarnya menggandakan hutang. Cara ni at first place memang nampak bijak, tetapi realitinya simpanan emas kita tidak bertambah pun. Yang bertambah hanyalah liability dan komitmen. Dengan kos pajakan Ar-Rahnu sekitar 12 hingga 15% setahun, memang lebih rendah berbanding kadar faedah kad kredit. Tetapi, ia tetap mahal untuk sesuatu yang tidak menambahkan nilai aset kita. Cuba bandingkan pula dengan simpan emas tanpa hutang. Contoh dia, sesiapa yang beli emas pada awal tahun 2025, harga pada masa itu sekitar 400 untuk 1 gram. Hari ini, harganya dah sudah melebihi 600 untuk 1 gram. Inilah kenaikan nilai sebenar. Tanpa pajak, tanpa tekanan, tanpa hutang. Ada orang nampak hebat, ada 1 kilogram emas, tetapi semuanya dalam Ar-Rahnu. Hakikatnya, emas yang benar-benar milik sendiri mungkin tidak sampai 300 gram pun. Untungnya sedikit, tetapi hutangnya sangat tinggi. Bak kata mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, untung secupak, rugi segantang. Emas sepatutnya memberi kita ketenangan, bukan menjadi beban dalam hidup. Kalau benar-benar mahu bina kekayaan dengan emas, kita tidak perlu buat teknik yang pelik-pelik. Cara paling selamat ialah beli, simpan, konsisten. So, bagi tuan-puan yang ingin menyimpan emas dengan lebih selamat dan tenang, isi borang sign up dan saya akan bantu bukan sekadar buka akaun emas secara percuma, tetapi bantu untuk menyusun simpanan emas anda dengan lebih betul dan berdisiplin.